My Dental Care. Hari ini saya akan memberi penerangan sedikit tentang pemakaian braces, iaitu yang metal braces yang kita pakai itu untuk betulkan gigi yang tidak tersusun. Okay, so first saya akan bagi introduction tentang beberapa jenis braces yang sedia ada. Kita ada 4 jenis braces, iaitu lingual braces. Lingual braces tu adalah bracket yang diletak di area situlah, boleh nampak yang ni, okay, dia kat dalam. Lepas tu kita ada metal braces, yang ni paling biasa, yang ni yang saya akan bincang hari ni. Dan metal braces dan ceramic braces tu hampir sama. Yang bezanya adalah yang metal tu kita guna metal stainless steel, while ceramic tu diperbuat daripada ceramic. And then lastly kita ada clear aligner, yang tu kita bincang last week tentang clear smile dengan Invisalign. So hari ini kita akan bincang tentang metal braces sama juga dengan ceramic braces. Okay, so there are 2 jenis bracket yang kita ada untuk conventional braces dengan self-ligating braces. So yang traditional braces sebenarnya adalah braces yang perlu kita letak O-ring. O-ring adalah getah yang kecil. Okay, nanti saya akan tunjuk. Lepas tu self-ligating braces adalah braces yang tidak perlukan getah kecil tu, dan dia lebih kuat dan dia lebih senang untuk cuci compare kepada traditional braces. Self-ligating ni sikit mahal compared to traditional braces. Dan dia lebih senang jagalah. Okay, seterusnya saya akan bagi tahu tentang apa-apa bahan yang biasanya kita gunakan untuk braces. Firstly, gambar pertama kita dapat lihat iaitu bracket. Bracket adalah metal, benda yang besi yang kita tampal atas gigi kita. Yang ni biasanya kita akan letak masa first appointment patient. So macam mana so first appointment patient akan datang, patient cakap nak buat braces. So lepas patient di-refer kepada orthodontist, first appointment doktor akan check dan doktor akan letak bracket. So yang bracket tu adalah gambar pertama. Seterusnya adalah metal band. Metal band ini adalah dia nampak macam besi, dia surrounding gigi lah, dia wrap around gigi kita, basically gigi geraham lah, okay, yang bawah atau yang atas, yang geraham yang kita guna untuk gigi tu. And then yang tu dipanggil metal band. Seterusnya kita akan letak arch wire. Setiap bulan kita akan tukar wire ikut doktor. Biasanya kita akan tukar ikut gigi lah. Contohnya kalau kita perlu untuk lagi kuat, kita akan letak wire yang lagi kuat. So wire yang biasa kita gunakan adalah nitrile dan stainless steel. Okay, so wire ni jangan risau, first appointment biasanya wire yang paling nipis, so patient tak akan rasa sakit. First appointment biasanya patient akan rasa tak selesa sajalah sebab ada besi dalam mulut. Okay, selepas beberapa appointment, habis few 6-7 months, mungkin doktor akan bagi elastic hook, rubber band. Dia ada lebih bahan yang kita akan bagi kepada patient untuk letak atas gigi. And then selepas itu kita ada bracket, metal band, arch wire, elastic hook, and lastly is ligature. Ligature is wire yang kita guna untuk lilit atas gigi. So yang ni doktor semua akan buat, patient tak payah risau, boleh just duduk atas kerusi dan relax. Biasanya kita akan ask the patient to bring music or whatever, anything also can kalau boring sangat, sebab first appointment ambil masa 45 minit macam tu. Okay, so selepas tu kita akan bincang tentang first appointment patient yang nak buat braces. So biasanya patient yang interested untuk buat braces akan call klinik dan buat appointment. Appointment pertama, doktor akan check semua gigi. Kita akan pastikan tiada gigi yang rosak. So kalau apa yang ada gigi yang rosak, kita mesti tampal. Dan kita kena pastikan gigi bersih. Tak nak ada karang gigi, staining, semua kita
kena cuci, kena hilangkan semua. Kita kena pastikan gigi bersih dan tiada lubang supaya bila pakai braces nanti tak ada masalah. Contohnya kalau kita pakai braces dalam period tu, kalau ada gigi yang rosak mesti tampal. Kita tidak boleh biarkan gigi kita rosak dan kita mesti jaga kebersihan. Okay. Then after that, bila doktor sudah check ada gigi yang rosak, sudah tampal, and then ada yang kotor, kita sudah scaling, sudah bersihkan. Lepas tu doktor akan ambil acuan. Acuan tu adalah dia sejuk sikit, kita akan letak dalam mulut untuk dapatkan gigi kita lah. Okay, gigi kita akan nampak macam dental, akan nampak kat luar lah supaya doktor boleh tengok dan ukur semua. So lepas ambil acuan, kita akan make sure patient ambil x-ray. Ada dua jenis x-ray yang patient akan ambil. Yang pertama sekali adalah ni contoh, okay, OPG. Kita akan ambil x-ray seperti ni sebab kita nak tengok kedudukan gigi dan kita nak tengok whether tulang healthy atau tidak, and then gigi geraham dia kacau, everything lah, doktor akan ambil x-ray ni. Selepas ambil x-ray OPG ini, doktor akan ambil x-ray lateral ceph. Ini adalah lateral cephalometrics yang kita ambil. Ini adalah kita ambil untuk tengoklah macam mana profil kita, adakah ia straight atau concave atau convex macam tu. So doktor akan ukur semua benda ni guna x-ray lah, dan lepas habis first appointment ni, x-ray, acuan dan tampal, cuci. Second appointment adalah appointment yang kita letak besi bracket itu atas permukaan gigi. Okay, so masa appointment tu, okay, yang tu sangat penting lah. Okay, kita akan inform you, kita akan tanya you apa braces yang you nak, kita akan bagi you pilihan, you boleh pilih braces yang suka. Lepas tu you boleh pilih warna yang you nak letak atas braces, warna getah, you boleh pilih warna apa-apa you nak, boleh letak selang-seli, boleh letak atas satu warna, bawah satu warna, dan tak payah risaulah sebab kalau you tak suka warna tu pun bulan depan kita akan tukar warna lagi. Setiap bulan kita akan tukar warna, dan you tak boleh miss appointment, mesti datang setiap bulan. Okay, kalau tak boleh datang boleh call klinik, mungkin kita boleh awalkan ke apa ke. Okay, tapi mesti datang. Okay, sebab doktor nak check, nak pastikan gigi tu okay, tak nak ada yang rosak, tak nak ada tak bersih, dan dawai tu kena tukar sebab kalau lama tak datang, karang gigi boleh stuck atas besi dengan dawai itu. Okay, then after that, masa pasang besi tu, you all kena tell yourself, okay, today I'm gonna letak these braces, so saya akan rasa uncomfortable sikit. Biasalah kan, sebab ada besi atas gigi, so memang susah nak tutup mulut sikit, dan ada kadang patient akan dapat ulcer sebab dawai tajam and all. Tapi yang tu jangan risau, later I will explain how to overcome the ulcer and cara kebersihan and all. So, okay, the fourth one, remember I said brace yourself for slight discomfort, okay? And then lepas tu, memang lepas pakai braces 1 minggu, doktor akan bagi tahu jangan makan benda yang keras, okay? Crunchy, hard, chewy food macam jagung, semua susah, ketam semua memang susah. So, kena ada komitmen lah, okay? Bila pakai braces ni tak boleh makan benda-benda keras, okay? At least for the first week kita letak besi tu. Okay, then after that appointment tu panjang, tapi ada yang boleh bawa earphone ke apa ke, tapi dalam klinik kita ada music juga, you boleh pilih music apa yang nak, kita boleh letak YouTube, so you don't have to worry about being bored lah, okay? And then so that is the thing about the second appointment masa kita letak bracket tu, okay? So dan okay, lepas tu kita nak pergi kepada cara pembersihan, macam mana kita nak bersihkan braces kita bila kita pakai. Okay, so kita ada selepas pakai braces, My Dental Care ada provide sesuatu yang kita panggil orthodontic kit lah, okay, benda ni. Okay, dalam ni kita ada barang-barang seperti
mouth mirror. Kita ada mouth mirror, kita ada berus gigi, ada berus gigi kecil dengan yang besar. Lepas tu kita ada floss, yang kita ada orthodontic wax, dengan lastly adalah interdental toothbrush. Okay, so yang ni kita akan ajar macam mana nak guna. Dia senang saja. Okay, so firstly kita akan, firstly cara nak berus gigi lah. Okay, berus yang kita kena guna, yang paling penting kita kena guna berus soft. Okay, bristle tu mesti soft. Kita tak nak guna yang hard. Okay, yang ni mesti soft. Okay, lepas tu sebab kita tak nak injure your gusi and all, and then lebih baik guna berus gigi yang ada ubat gigi yang ada fluoride. Okay, doesn't matter any brand, make sure ada fluoride, kandungan 1000 ppm, okay, 1000 ppm for fluoride. And then lepas, okay, macam mana nak berus? Senang saja, berus bulat-bulat. Okay, lepas tu kena pastikan kita rajin berus lah. Okay, semua permukaan besi tu bulat-bulat, ataupun 45 degree pun okay, 45 degree, dan take it out lah. Okay, like that. So yang tu dipanggil adalah modified base technique. Kita boleh, kita akan ajar you lah bila you all datang pakai braces. And then lepas berus, okay, jangan lupa berus 2 kali sehari. Ada juga yang berus setiap kali selepas mereka makan. Okay juga, boleh je berus gigi selepas makan, even better, supaya makanan tu tak jadi keras atas besi. Okay, lepas berus kita ada interdental toothbrush. Okay, ini adalah interdental toothbrush. Okay, yang ni kita boleh guna di celah gigi dengan besi. Okay, nampak kan? Okay, situ saja. So jangan lupa berus semua permukaan. Okay, tak nak miss. Okay, dan itu adalah gambar untuk berus gigi dengan interdental toothbrush. Yes, yang ni ingat clean, cuci bawah wire. Okay, berus bawah wire semua, jangan lupa bawah juga. Okay. Okay, last but not least is the orthodontic wax. So orthodontic wax sebenarnya adalah diperbuat daripada lilin. That's why they call it wax. Okay, so this is the wax. Okay, so macam mana kita nak guna? Dia sebenarnya soft. Okay, dia soft. Dia macam plasticine. So okay, bila kita nak guna, contohnya macam gambar kita dapat lihat yang besi tu tajam. Dia dia cucuk kita punya gusi, lepas tu boleh ada ulcer and all. So macam mana nak avoid benda ni untuk berlaku? Firstly, kita kena make sure mulut kita kering, boleh lap that area with tissue atau sponge, kapas. Ya, okay. Lepas tu ambil sikit wax ni, okay, cubit sikit saja, lepas tu buat macam bola. Lepas tu just tampal atas wire atau bracket that is bothering you. Okay, make sure area tu dry lah. Okay, you boleh, kalau dah habis kita ada jual, so boleh datang beli. Yang ni sangat penting, ramai patient suka beli sebab mereka ada ulcer dengan wire kat sini semua. So better lah, okay, guna ni sebab kita tak nak you ada ulcer juga. Okay, so period. Okay, sekarang kita dah cover macam mana nak bersihkan. Okay, senang saja. Okay, that is the just summarize. Okay, toothbrush, interdental toothbrush, orthodontic wax. Okay, kalau nak floss pun bagus. Okay, kita ada bagi floss juga dalam pencil box ni. Okay, ada floss juga, boleh guna floss, even better. Floss tu boleh guna macam biasa. Okay, lepas tu lepas habis first appointment ni, doktor akan bagi
Okay, bagi next appointment, which is the next month. So the following month, kita akan tukar wire, kita akan tukar getah, dan kita juga akan cuci. So cuci, scaling dan polishing termasuk dalam treatment ortodontic braces, pemakaian braces ni. So setiap kali you datang, doktor akan cuci, polish, make sure besi tu everything bersih. Kalau dia dah bersih, doktor tak akan cuci lagi lah, okay? And then, okay, lepas tu, berapa lama kita akan pakai braces ikut patient. Okay, kadang-kadang gigi sangat complicated, dia akan ambil masa lama. Kalau senang saja dalam 2 tahun boleh siap. Okay, apakah ni adalah contoh case yang sukses? Okay, ni ambil masa about 3 tahun lah. Okay, so boleh nampak ini adalah dia akan slowly tutup lah. Okay, kita kena sabar. Okay. Lastly, nak inform lah, okay, siapa boleh pakai braces, jenis gigi, macam mana boleh pakai braces. Sebenarnya sesiapa yang tiada masalah gusi, periodontal, gusi tak sihat, kita kena betulkan masalah gusi dulu baru pakai braces. Kita gigi macam mana, crowding, underbite, overbite, spacing, open bite, cross bite, semua boleh pakai braces. Okay, biasanya majority patient boleh pakai braces. Tapi tolong datang, kita kena check, mesti tengok keadaan gusi, keadaan tulang, keadaan gigi, baru kita akan confirm yang kita boleh buat braces. So, bolehlah you all datang to My Dental Care untuk dapatkan consultation untuk dapatkan braces. Kalau apa-apa soalan boleh tanya saya. Okay, ataupun boleh tulis dalam komen. Okay, jangan lupa, okay, call My Dental Care, boleh tanya soalan tentang braces, lepas tu boleh buat appointment untuk datang, kita boleh check, and then itu sajalah. Okay, terima kasih.